Sebab pegai wali dia. Nyo orang don tamong dalam hati mereka nyo. Leton be negumade bu. Munyo ni tamong hai be kadang-kadang dia anak ngampur rumah ni. Nyo berdampingan gedong masanya ke almarhum lah pendung kan. Termasuk Saini Hasan, termasuk Dr. Mukhtar, termasuk Ungku Ilyas lebih. Yang pegah kepingan. Ilung menyongan wali. Oh, kejap mana cik hal ni perak pun aku. Gijuk sabun nasib su yang ka lagi boleh ulat baru wong nak biar merah. Tu lumbu. Long tanyang lah mau tegakun dalam pidato. Nyo le pakai tentera lagi ibarat getanya let bui ke kan. Potan pakai nyo let bui. Saya yang benar. Yang long tanyang ulang-ulang yang duduk lah mila pada. Gaduh semanyong kau fikir tahu yang kau. Hai. Ke wali. Jakali. Dah lah bukan ke tau. Belum lah. Ludo baru diceritakan terakhir bak tempat kejadian di Serah Panjang yang bak Mbak Abdullah Syafiq. Yang baru berah. Menyo tacok ke prajurit ke tentera dia tanya wayang bahwasanya menyo ni orang rampok berdiri ni cok perampok. Menyo nak you cuba dah awaknya nata negara nyo cok pencuri. Sebuah long nyo kiban wali mbah. Kan tu punan dia di negara kita nyo. Menyo. Yang saya menyo. Dan tahun lek bui. Ana lu dengar na. Bui nyan untuk ka sengah dimita saya nya itu gong. Tinggal tu kiban. Ni do panu gudong. Babine baten. Long so yo waruang ya. Bu ngban. Yang berah. On damai expired tu. Yang pencuri tetap pencuri. Yang perampok tetap perampok je hai minah. Darah. Cuma pakai bahan lumayan. Mungkin kena timbak le tentera. Tentera tu. Kan menyo RI, tentera RI jangan. Yang perampok yang kan saya apa. Mana boleh yang kebahagiaan gitu lah. Yang kerja terus timbak ni. Lagi ikliat lah. Tekongan macam mana. Kalau rebah. Tinggal lu kan. Bambang damai tu. Kau itu timbak lu. Oh berarti betul ya. Yang timbak RI. Bui. Yang ni pegah lah itu. Yang kebal. Orang yang jabatan berebut. Menyaibi terimong. Menyaibi berebut. Yang tahu tanya orang mendung. Wajah.